Ni katalog asal Proton perdana tahun 1995. So belakang ni kita ada perdana JLI. Memang ori punya. Ikut Manual katalog. transmission. Jadi kita nak tengok katalog versus yang real punya. Apa beza dia. First kita tengok. Alright. Dia tak ada chrome. Betul. Ni dia tunjuk Manual punya spek lah. manual punya spek. Tapi kita tengok seterusnya. Ini full. Ni full spread dia. Okay, ni full spread dia. Tu kereta dia. Cumanya depan belakang tu Mitsubishi dah. wheel cap dia je. Wheel cap dia je lain sikit. Wheel cap lain. Wheel cap dia lain. Benda paling obvious sebab dah 30 tahun warna memang dah faded lah kan. Tapi general shape dia tu masih sama. Cuma overall look tu sama lagi lah. Cuma dalam katalog tak ada reverse sensor lah. Katalog tak ada reverse sensor. Tapi yang ni dia equip dengan reverse sensor sebab yang ni adalah orang panggil apa? Aksesori daripada dealer Ion. Dia ada buku dia tu. Alright, seterusnya Dalam katalog ni dia memang tunjuk yang manual punya. Nampak tu gear knob manual. Tapi kat sini gear knob manual. Lepas tu yang bezanya sebab kat sini ada aftermarket punya cruise control stock. Betul. Dalam ni tak nampak. Ada satu radio lah. Radio dah tukar. Radio dah tukar. Tapi ada. Kita ada simpan. Dia sebiji macam dalam katalog. Sama ni katalog. Ni yang dalam simpanan. Ya. Dia functioning. Tapi sebab button dah banyak tak boleh pakai, jadi kita simpan je lah. Swiss compressor AC tu kalau ikutkan dalam ni tak ada. Tapi sana ada lah. Lepas tu satu lagi sebab steering ni dah tukar dengan SEI punya. So dia ada cruise control punya stock yang belah sana. Kalau tak boleh kata sama lah. Seterusnya interior. Interior. Seat daripada belakang. Kalau ikutkan yang ni biasanya kalau ada kayu ni spek SEI. Setahu saya. Tapi bila GLI dia pakai plastik. Ni ada ni. Betul. Yang ni SEI punya sebab dia ada handle belakang seat. Tapi untuk GLI dia tak ada. Dan dia punya kemasan kayu dekat power window switch tu dia jadi plastik biasa. Macam ni ya? Ya. Itulah ni SEI auto. Dia ada 80 hole mode tu. Lepas tu ni apa? Kalau kita compare cruise control stock ni SEI. Betul? Tu ada. Itu dekat steering dia. Lampu brek ketiga. Lampu brek ketiga adalah ciri-ciri standard. Ni dalam color putih lah. Ni rare. Color putih ni rare. Zaman dulu pun rare. Yang ni manual lah. Sebab dia punya grill dia color body. Armrest belakang. Ada. Seat belt. Sama yang ni je lah tak ada. Sebab ni untuk model SEI. Yang GLI dia tak ada lah. Transmisi manual untuk model GLI sahaja. Yang ni safety lah. This one ni bukan warna kereta ni. Ni bukan warna kereta ni. Yang ni auto sebab dia punya grill dia chrome. Ke warna ni sebenarnya untuk auto saja? Kita tak sure. Tu tak sure juga sebenarnya. Ni bahagian enjin lah. Enjin basically ni sama je lah. Ni rim ni lah, rim alloy. Ni tadi. Kalau ikutkan color kereta ni satin grey lah. Jadi off sikit lah. Dah off lah. Sebab kalau asal dia very very deep, betul? Grey. Ni dia dah. Yang ni dia dah macam clear, cerah sikit color dia. Kalau tengok ni pun satin grey, dia punya grill pun ikut color body, so manual. Bila tengok Balduret dia chrome. So ada possibility Balduret tu eksklusif untuk SEI sahaja. Ni dia punya spek dia lah. Spek je lah. So itulah sedikit sebanyak dapat jumpa original versus katalog. Dapat compare katalog dengan original. Macam tu.